first. Good morning guys. Hari ni nak buat apa Sama waktu tak ada Aziz. So lepas ni kita nak try tengok island hopping. Tapi baru nak tengok hari ni. Tak buka. Kalau ada. Kalau tak ada kita plan B. Plan B tu kita jalan-jalan Rocky K lah. Tengok ada apa. Let's see how. Guys, sekarang kita nak pergi ke Jazz of Turkey. Sekarang kita nak pergi ke Jazz of Turkey. Nak tengok ada lagi tak slot untuk island hopping. Kalau ikutkan island hopping dia like 65 ringgit per person. Murah lah. Tapi tak tahu lah dia, kalau ada dah dia rasa dia kalau nak book. Tapi tak tahu walk ini boleh ke tak. Air dia lawa. Ada ikan tak? Ya. Wah. So guys, kita dah jumpa kita punya island hopping kita. Yeah. Bagus Razin sini orang. Orang tu dah dekat Razin. Oh. Tengok saya macam turis lah. Turis dari China Kalau China tak pakai seluar panjang. Zab dari Filipina. Saya dari mana? Malaysia. Okay, lokal lah, lokal. Let's go! Lagi bang, lagi! Oh, asyik bang. Ini Pulau Manukin guys. Ini Pulau Manukin. So ni dia manukan. Kita nak keluar sini. Tengok tu je. Alah. Yeah. Jia, you need to see this, Jia. Wow. Can you see the fish? Okay, kepada sesiapa yang nak tinggal dekat sini, ada resort. Boleh bermalam di sini. Itu boleh sewa tu. Mesti kena sewa ni. Off charge je.
Tapi 90 km. Oh. To hike 90 km. Hike from here. By the way guys, tadi kita orang bayar ni daripada JT tu seorang RM50. Tapi nak masuk park ni untuk warga negara, seorang kena bayar RM8. Kalau bukan warga negara, RM25. Maybe. Guys, tengok biru gila. Wow. Wow. Tapi sini tak boleh mandi sebab ini untuk sini saja. See? Tambun Beach for in-house only. Next time biru. Okay. Ada roti, burger. Can. Oh, okay. So now we're waiting for boat to go to Sabi Island. Tengah tunggu. Mana boat kita ni? You wait. You wait next year. Nice. This is Sapi Island, guys. Sapi Island. Sapi apa? Huh? No, sapi sayang. Okay, sapi. Yes. Nothing. I just want sapi what? Okay. No diving. Bayar lagi. Bayar lagi. Oh, saya bayar lah. Bayar lagi. Actually kalau Gaya Island tu, Gaya Island macam interesting. RM8. Yes, same. Cash only.
Nak tiru dia buat lah. Alamak, dapat cincum lagi. Alamak, dapat lambai lagi. Kita paksa je. Bila ada tu? Guys, situ ada zip line guys. Kalau korang nak main zip line kat sini pun boleh. Kalau nak main zip line dekat sini, diorang akan bawa korang naik perahu sampai ke pulau sana. Lepas tu kena hiking sikit. Lepas tu kat situ boleh naik zip line sebelah sini. Kat sini pun ada part hiking sampai ujung. Saya duduk sini je lah. Macam tu. Mana orangnya? Dia buat apa tu? It started from here, then there. No, the one from there. First I zoom. So guys, we're going back. Goodbye. Bye. Kau ada toilet? Tak tahu, dia pergi sana. Kita Saya tengok kelapa ni berapa ringgit. Kalau tak, rugi je beli. Tadi RM15. Ni berapa? RM8. So sekarang kita dekat pantai Tanjung Aru. We want to wait for sunset. Nampak ke? Bawah pantai dah. Morning guys. So now we at Buenos Chicken untuk makan. Ya, ni Razin punya. I'm waiting for mine. Zap also waiting. What you order, Zap? Porridge. Porridge. With the chicken lah. With the chicken lah. Yes, and burger. And burger. Oh, wow, so many. So it's Razin. So today we have special guest. Yeah. She want to join hiking. Only training first. Let's go. Sedap So guys, malam ada orang Grab tu, dia suggest kat kita Buenos Chicken ni. Dia kata memang paling sedap dekat Sabah. Memang local brand Sabah. So memang Buenos Chicken ni memang banyak kat Sabah. Mana special guest kita ni tak sampai. Cari parking kot. Kita tunggu. Okay guys, special guest kita dah sampai. Yeay. So Jia, macam mana datang sini? Perjalanan okey ke? Okey lah, daripada orang yang naik Kinabalu tapi tak dapat tu. Jangan dulu, takut kecam. Tak, bukan salah kita orang. Kita orang memang nak Tak, naik. kau memang tak salah. Kau memang tak pernah salah. Salah kau satu je. Sebab tak kau minta permission aku. Alam pun tidak merestui kalau tak ada aku. Okay. Okay, so kita nak pergi mana je? Hari ni Jia nak bawa kita jalan Fish soup. Tapi I cakap jangan. Kita nak pergi bawa sup ikan. Kau dah pernah makan sup ikan ke sini? Aku pernah makan fish maw soup. Bukan. Sup ikan. Ikan ni yang dibuat sup. Bukan maw ni. Okay, tak. Aku cakap jangan makan. Tapi dia degil. Dia pergi makan Buenos. Sebab dia tak bagi tahu dia kena pukul berapa. Dia kata nak. Aku cakap sampai pukul tengah hari. Pukul 11. Sekarang tadi baru pukul 10. Okay guys, tak nampak. Sekarang kita berada dekat kedai kopi Wan-Wan. So kita nak makan sup ikan. Sedap sup ikan dia. So this is mine. This one is Razin. Siap. Tengok sikit makan apa? Fish with meat. Oh, Jia makan apa Jia? Bihon.
Sedap tau. Jia recommend. Thank you Jia. Ini makan tom yum. Tom yum ni pedas tau. Ya. Tom yum dia Masam. Tom yum dia tak pedas sangat tapi dapat rasa. Sini. Shot try. Penat aku dah. Wih. Kau tengok sup ikan pun tak merestui. Aku Ada chopstick lah. So guys, yang ni tadi rasa kan tom yum ni kan, dia pedas sikit tapi lebih kepada rasa masam lah. Masam dan ni lah tom yum ni. Asam. Asam. Kau try lah this one. Ni bukan tom yum. Ni asam. Sorry, ini asam pedas. Ini asam pedas. So dia rasa masam dan pedas sikit. Okay. Combination the power. This Yang one. ni Shot try. Take a first sip. macam mana nak discard Macam nak discard rasa dia? Rasa sihat? Rasa ikan lah. Rasa sihat? Rasa sihat. Tapi kena Yes. try lah sini. Sebab yang sakit tu hati dia je. Okay. aku suruh kau tanya balik. Aku suka kau record. Aku suka lepak dengan kau. Sebab aku akan cantik dalam handphone kau. Kau bila nak atas Sarawak? Bila nak atas Sarawak nanti lah nak atas Sarawak. Nak hiking. Hiking kat mana? Satu Bong. Tanjung Rambung. Tanjung Rabung. Tanjung Rabung guys. Wah, lawannya. Sekejap aku record kau. Jia, aku tak record. This is a photo spot, guys. Aku rasa dah lama sangat tak masuk vlog kau kan. Aku rasa kau punya subscriber lupa aku dah. That's why aku kata special guest. Sebab tu aku cakap kena pergi, kena cop pasport tahun depan. Sebabnya ada range you can claim 40 right? Bos dah. Kita boleh claim lah. Safe fly Razin. Jumpa lagi. Mana Zap? Bye. Bye. Jumpa bulan 4 eh? Jumpa bulan 4. Betul. Yes. See you in April 2027. Bye. Hey guys, saya baru lepas balik daripada shopping. Kopi and hotdog. Sekali lepas Razin dengan
Zul dah balik rasa sunyi pula. So biasanya naik lift ni 3 orang, ada orang tekankan lift lah. Tapi kali ni kena tekan lift sorang-sorang lah. Sorang-sorang lah naik lift. Tak apalah, bulan 4 kasi jadi lah. Bulan 4 kasi jadi.